keluarga dapat cuti walau bos Cina. Adik beradik ada yang kerja waktu buka, semua ada. Puasa kedua kat tempat kerja, Acong Devi berpuasa juga. Katanya sengaja nak cuba berbuka, diorang ikut sama. Puasa ketiga dihasut kawan, masa kecil curi rambutan, masuk restoran lalu belakang, keluar bawa plastik hitam. Seminggu kita berpuasa, masjid ke masjid kita berbuka. Hey, cari imam sesuai dengan kita, tanah yang laju, tanah yang lama. Puasa keempat diajak kawan, hujung minggu pergi ke Aeon. Survei baju tak ada yang berkenan, terpaksalah ku beli online. Puasa kelima yang istimewa, bakal mertua ajak berbuka. Buffet Ramadan 10 kepala, perut kembung dompet kempis pula. Puasa keenam ku tak berdaya, lupa makan sahur pula. Dihulur pula teh ais bunga, kali ini aku berjaya. Hey, mana pesnya? Seminggu kita berpuasa, masjid ke masjid kita berbuka. Hey, cari imam sesuai dengan kita, tanah yang laju, tanah yang lama. Puasa ketujuh udang biasa, tak sahur pun tidak mengapa. Habis puasa nanti beraya pula, lagi setahun kita jumpa. Seminggu kita berpuasa, masjid ke masjid kita berbuka. Hey, cari imam sesuai dengan kita, tanah yang laju, tanah yang lama. Diam tak diam dah 7 hari puasa kan. Lagu ni memang saja 7 hari kan, seminggu kita berpuasa. Mesti ada yang tak puasa penuh tu kan 7 hari kan. Itu hal kau dengan Tuhan lah, tak tahulah. Tak apa. Kita je lagi, kita enjoy. Seminggu kita berpuasa, masjid ke masjid kita berbuka. Oi, cari imam sesuai dengan kita, tanah yang laju, tanah yang lama. Hoi. Setiap masa adalah jual kurma istimewa, berbuka penuh barokah. Dapatkan kurma Adela Ajwa. Hubungi kami sekarang. Tenang masa berbuka.